Kadangkala, luka yang paling dalam tidak kelihatan di mata tetapi terasa di jiwa. Itulah kata-kata yang paling menggambarkan isi hati watak utama dan menjadi permulaan bagi resensi buku pada hari ini. Sebelum saya mengulas isi buku ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Haifarania binti Tajuddin, pelajar tingkatan 3 di SMK Dato' Bendahara CM Yusof. Sebagai seorang pengawas sekolah yang aktif dalam kurikulum dan akademik, saya pernah menjadi seorang pembentang dalam pertandingan TVET peringkat kebangsaan di Taiping. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi resensi sebuah buku menarik yang bertajuk Bayang Sofia. Buku ini ditulis oleh penulis terkenal Temi Abdullah dan diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2024. Buku ini mengandungi 489 muka surat. Bayang Sofia merupakan sebuah novel fiksyen kontemporari yang menggabungkan elemen misteri, psikologi dan drama kehidupan. Penulis membawa pembaca menyelami konflik dalaman watak utama dalam menghadapi cabaran hidup serta dilema moral. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sofia yang merupakan pekerja berdedikasi di syarikat RISE yang bercita-cita tinggi. Sofia yang berjuang untuk keluar dari trauma masa lalu sering dihuji dan dihantui dengan mimpi ngeri sehingga menyukarkan dirinya untuk menjalani kehidupan seperti orang biasa. Namun, pertemuannya dengan seorang lelaki telah membolehkan Sofia untuk mengubah kehidupannya. Antara nilai utama yang terdapat di dalam novel ini ialah nilai ketabahan dan keberanian. Sebagai contoh, Sofia menunjukkan keberanian dalam menghadapi segala ancaman dan tekanan serta ketabahan dalam membuat keputusan yang sukar. Selain itu, Bayang Sofia juga menekankan betapa pentingnya nilai sokongan sosial dan empati. Dalam Bayang Sofia, watak Sofia hampir tenggelam dengan kesedihan dan trauma silam. Namun begitu, kehadiran beberapa watak yang memahami perasaannya telah memainkan peranan penting dalam membantu Sofia untuk bangkit semula dan menjalani proses pemulihan. Nilai ini sangat relevan dengan isu semasa yang sering berlaku dalam kalangan remaja, khususnya berkaitan kesihatan mental. Pada ketika ini, kita sering mendengar tentang remaja yang mengalami tekanan perasaan tetapi tidak mempunyai tempat untuk meluahkan apa yang mereka rasa. Contohnya, terdapat kes remaja yang mengalami kemurungan akibat buli cyber di media sosial sehingga menjejaskan emosi, keyakinan diri dan kehidupan seharian mereka. Tanpa sokongan keluarga, rakan atau guru, isu ini boleh menjadi semakin serius. Selain itu, buku ini juga memberi kita pengajaran tentang kepercayaan dalam persahabatan. Misalnya hubungan Sofia dengan Danny menekankan betapa pentingnya kepercayaan dalam persahabatan. Danny sentiasa berada di sisi sebagai pendengar yang setia dan penyokong yang sabar. Sikap ini akhirnya membuatkan Sofia perlahan-lahan membuka hati dan mula percaya kepada orang lain semula. Melalui hubungan ini, pembaca dapat memahami bahawa persahabatan yang ikhlas dan berlandaskan kepercayaan dapat menjadi penyembuh yang kuat, terutamanya bagi mereka yang pernah terluka secara emosi. Buku ini juga berkait rapat dengan diri saya sendiri. Sebagai seorang pelajar dan pengawas sekolah, saya sering menghadapi cabaran untuk menyeimbangkan akademik dan tanggungjawab lain. Kisah Sofia mengingatkan saya bahawa setiap keputusan yang kita buat mempunyai akibat dan penting untuk kita berpegang pada prinsip dan nilai diri. Tidak sekadar itu, novel ini juga mengajar saya bahawa keberanian dan ketabahan merupakan kunci utama untuk mengatasi segala rintangan dalam kehidupan. Pada masa yang sama, novel ini turut memberi kesedaran tentang kesihatan mental kepada remaja dan masyarakat umum. Mesejnya jelas bahawa meminta bantuan bukanlah satu kelemahan, sebaliknya merupakan satu langkah berani untuk pulih dan bangkit semula. Kesimpulannya, Bayang Sofia merupakan sebuah buku menarik dan syarat dengan pengajaran yang sangat bermakna. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana ia mengangkat tema seperti kekuatan diri, pengampunan dan sokongan sosial yang relevan untuk setiap insan. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar resensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.